So ini kali kita boleh sudah tentu kasih dia balik lah. Dia bukan betul tak? Dia bukan kacau tanah ke curi ke lagi ya. Tokong-tokong pun sudah picah India dia tokong. Lu tengok macam langsung dia tak mau angkat tahu dia ini CD dia dalam kita orang keluar di CD dia dalam dia cakap ini semua bohong. Wah, dia berani cakap dia macam bohong kita Sungai Sibuk kecil dia sudah tipu. Ini kali kita kasih tapa balik sama dia. Dia cakap apa tahu kan? India punya paper dia dalam cakap kalau you orang tamu undi dia kalah keluar, kita orang makan tanah. Dia cakap kita orang makan tanah ke dia kalah keluar, panggil dia balik lah. Lagi dia cakap dia kalah kalau kita orang masuk tanah. Dia cakap kita boleh mati ke, panggil dia balik lah. Lagi cakap singa. Apa singa? Ini kali itu singa kita hantar pergi mana? Hantar pergi zoo, mau ke tak mau? Mana hantar? Zoo sana kasih hantar. Cakap semua orang binatang. Apa binatang? Kita orang semua binatang enggak? Dia cakap monyet, dia cakap kerbau, dia cakap apa macam dia orang cakap ini? Jahat dia sami dulu. Dia cakap rimah panjang dia dalam dia nak kasut simpan pun dia boleh menang. Dia cakap panggil dia angkat pergilah dia nak kasut. Buang sana tu lombong dia dalam. Angkat tanah orang dia tanah miskin cuma duduk sini. Itu pun 10 tahun tak boleh bikin. Itu pun lu curi. Sekarang lagi satu baru dia curi apa tahu tak? Semalam saya komplain sama TNB sana. Tepi-tepi jalan banyak besar dia gambar. Ada lampu. Itu lampu tak meter. Orang miskin tak bayar. Api dia ambil potong. Sana ini parlimen sudah gubah. Lu mau angkat api apa-apa mesti mau ada meter ya. Pergi tengok mana ada meter ya. Don't be set sana besar. UDC sana depan mahkamah ada lampu cuma tak bayar duitnya, free nya. Dia punya bapak ni agak. Ini macam dia mana dah dia ingat dari gangster. Dunia apa dia gangster. Kita lagi kuat marilah. Ini kali kita kasih kalah sama dia. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kuat sikit lah. Boleh ke tak boleh? Ini sekali ni kali rimah panjang orang betul-betul lah. Banyak baik. Kasih habis dia balik. Semalam baru 2 hari dia ada kasih belanja makan ada pergi ke? Makan tak apa itu bukan dia punya wang. Makan minum dia kasih wang semua angkat. Tu lagi satu ini balik rumah lah pelan-pelan lah. Tak usah tengok ada India dia cakap saja. Baik apa ni? Tengok baik-baik tengok. Bukan India dia tokom saja. Esok dia pun tahu tak? Ipoh sana esok dia semua sudah pecah habis. Tengok ini macam sudah tutup. Dulu mana cantiknya? Apa bahasa tahu tak? Dia sendiri dia tu esok dia tokom. Orang sudah mau kontrol. Dia pergi tutup. Kasih orang pecah itu esoknya. Ada sini esoknya. Lu tengok baik-baik ni macam. Ini macam dia bukan satu manusia. Tokong boleh pecah, esoknya pun boleh pecah, semua pecah, curi kita punya wang. Lagi mau undi sama dia kah? Tak mau lah, tak mau, cukup lah. Cukup. Sudah macam sudah ada semangat menang. Ada parlimen member dia gaya ada kata tak? Kita kasih dia menang lah. Cukup lah ini kali Kita lagi mau banyak tempat mau kasih ini semua. Sidi tolong tengok, okey? Sorry sudah lupa satu. Dia yang banyak yang baik punya kawan Dr. Mahathir. Dia Mahathir cakap apa tahu tak? Ini semua India punya problem tahu tak? Sami Velu turun baru ini problem boleh baik, boleh selesai. Dia punya kawan sendiri cakap lah, bukan saya cakap. Mineri Malaysia kini lu pergi buka tengok. Mahathir cakap Sami Velu baliklah dia. Dia punya kawan baik pun cakap dia balik. Mana degil ni orang ini. Kita pun panggil dia balik pun dia tak mau balik. Kasih dia keluar dari Sungai Sibuk. Ini